Assalamualaikum guys, pelabur-pelabur sekalian. Berita IPO terkini. So hari ini Isnin, IPO WTech di MITI telah dibuka untuk semakkan. Zaman-zaman market tengah tak tentu arah ni kan, banyak pula IPO yang bakal disenaraikan kan. Besok hari Selasa, keputusan undian MSB untuk pelabur-pelabur awam, siapa yang dah apply tu akan keluarlah keputusan dia kan. Issuing House akan keluarkan keputusan. Kemudian hari Rabu IPO Sumi Sarjana akan disenaraikan pada harga 24 sen harga tawaran dia kan. Kita tengoklah syarikat yang buat lubricant untuk industri oil and gas kan. Kemudian pada Rabu juga IPO WTech dan Rich10 akan dibuka kepada pelabur-pelabur awam. Pada Khamis, permohonan IPO Kuku ditutup kepada pelabur awam kan. Kemudian hari Jumaat IPO Fibromed dibuka kepada pelabur awam kan. Boleh apply dekat MITI, dekat MITI pula dah. Boleh apply kat Maybank to You dan lain-lain kan. Dan Jumaat juga hari terakhir untuk bayar IPO Rich10 dan West River di MITI. So tuan-tuan puan, memang pada ketika ini FY tengok minat pelabur-pelabur terhadap saham-saham IPO nampak menurun dengan begitu drastik sekali lah kan. Dan pelabur-pelabur di MITI pun kalau FY tengok kebelakangan ini ramai dah semakin kurang yang apply. Kalau dulu kita boleh nampak lebih 3,000 application kan. Sekarang ni nak dapat 1,000 pun payah kan. Yalah, pada keadaan yang market tak bagi duit kan, jadi susahlah sikit kan. Itu cerita dia. Kemudian pada masa yang sama FY juga nampak banyak juga pelabur-pelabur Bumi Putra di MITI yang tak kisah kena moratorium lah kan. Diorang menolak saham-saham yang diorang dapat kan. Yang ni menimbulkan masalah jugalah, sebab nanti going forward saham-saham IPO yang akan datang ni dia ada kemungkinan dia akan undersubscribe lah. Kalau undersubscribe, satu Issuing House Bank Penasihat mungkin akan clawback bagi pada pelabur awam juga kan, pelabur Bumi Putra kan. Nombor duanya mungkin dia kena kurangkan IPO tersebut, ataupun dia terpaksa underwrite lah, dia terpaksa ambil sendiri saham-saham IPO ni kan. Tapi sehingga kini tak nampak lagi underwriter nak ambil saham-saham tu kan. Yang jadi masalahnya ialah apa tuan-tuan? Yang jadi masalahnya pada keadaan market yang lemau begini kan, dengan ketidaktentuan disebabkan tarif Amerika dan sebagainya ni kan, menyebabkan saham-saham tu nanti dibuka rendah lah, dan dibuka rendah lah, dan akan merugikan pelaburnya kalau kita jual pagi tu kan. Dan nak tak nak kita terpaksa pula simpan saham tu untuk satu jangka masa yang lama kan, sebelum dia naik kembali bila market kembali elok kan. Dan pastinya ia akan mengambil masa lah kan. Itu cerita dia. So apa-apa pun Ifah doakan yang terbaik kan. Kita sama-sama doakan yang keadaan akan jadi lebih baik kan. Semoga kejatuhan ini tidak berterusan untuk satu jangka masa yang panjang kan. Sebab daripada pengalaman FY, kejatuhan pasar saham dia selalunya mengambil masa antara 10 bulan ke maksimal 2 tahun lah kan. So sekarang ni kalau tengok pasaran bursa Malaysia dah menurun sejak bulan 8 tahun lepas kan. Turun kan. And dia slow lah kan. So harap-harap sampai hujung tahun ni ataupun harap-harap dalam masa terdekat ni kan, nanti dia akan kembali pulih lah, dan akan mengembalikan keyakinan pelabur untuk kembali dalam pasaran untuk membeli saham-saham yang bagus, saham-saham yang berpotensi kan, untuk buat duit lah kan. InsyaAllah. Itu sajalah cerita untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.